ialah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab bin Abdillah bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Shihab Az-Zuhri kerana datuk ketiganya bernama Shihab lah beliau dipanggil Ibnu Shihab. Dan kerana berasal daripada keturunan Bani Zuhrah, itulah beliau dipanggil Az-Zuhri. Itu sebabnya. Ibnu Shihab Az-Zuhri terbilang salah seorang tokoh tabi'in kecil yang thiqah dan faqih. Kena faham. Terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan beliau. Antara lainnya ialah beliau merupakan orang yang mula-mula sekali dipertanggungjawabkan dan ditugaskan oleh pihak pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu As-Suyuti berkata di dalam Alfiyah hadisnya begini: awwalu jami'il hadis wal athar Ibnu Shihab amirul lahu Umar. Dia buat 1000 bait lebih mengumpulkan kaedah ilmu hadis dalam bentuk syair. Bermaksud orang yang mula-mula mengumpulkan hadis dan athar ialah Ibnu Shihab. Umar lah yang menyuruh, ini memerintahkan beliau berbuat begitu. Ini Umar ni, Umar bin Abdul Aziz. Namun ini bukanlah berarti Ibnu Shihab adalah orang yang mula-mula sekali mengumpulkan hadis dan membukukannya secara mutlak. Kerana sebelum beliau sudah ramai orang yang telah membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Amr bin Al-As dan lain-lain. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang mula-mula sekali mengumpulkan hadis dan membukukannya di sini ialah orang yang mula-mula sekali dipertanggungjawabkan dan ditugaskan oleh pihak pemerintah melaksanakan kerja itu. Jangan keliru. Sebab setengah orang dia kata hadis ni bila dibukukan? Baru kemudian. Tengok, dia kata Ibnu Shihab, dia tabi'in kecil. Jadi sebelum pada tu tidak dibukukan. Dia pertikai. Silap. Ini maksudnya dipertanggungjawabkan, ditugaskan dari pihak pemerintah. Adapun secara peribadi masing-masing sudah ada. Sudah ada sebelum itu, zaman Nabi lagi sudah ada. Jadi kadang-kadang orang dia tidak jelas, jadi sama ada dia nak mengelirukan atau dia sendiri pun memang tak tahu, dia cakap lah begitu. Yang sebetulnya tidak. Jadi di sini maksudnya atas perintah pihak kerajaan, pihak pemerintah. Begitu Zuhri. Tak apalah. Kemudian Zuhri ni dia banyak perkara juga. Memang dia memang orang lebih imam, seorang yang hebat, tapi banyak perkara juga. Kadang-kadang apabila kita bertemu dengan hadis dia, terutamanya hadis yang tidak ada orang lain cerita, kena beringat sikit. Sebab dia banyak melakukan irsal, dia banyak melakukan idraj. Kemudian irsal dia tu terus. Sehingga ulama-ulama mengatakan mursal Zuhri ni seperti angin yang ni tak boleh nak pegang. Sebab macam tu. Walaupun dia imam, itu lain. Jadi kita kena tahulah keadaan tu, keadaan dia. Dengan sebab tu kadang-kadang orang yang tak perasan, dia tengok ini okey semua, tak ada apa. Dia tidak tahu tu Zuhri ada. Kena beringat.